Makcik tu isteri kedua je, madu je kepada mak kami. Mana ada hak ke atas pusaka mak kami? Nanti dulu, tahu tak? Isteri kedua juga boleh mewarisi pusaka isteri pertama. Bagaimana? Perkara ini boleh berlaku jika si suami masih hidup. Di mana apabila isteri pertama meninggal dunia, suami adalah waris faraid kepada isteri pertama. Dia bakal mewarisi sekurang-kurangnya 1/4 daripada pusaka isteri pertama. Kemudian si suami ni pula meninggal dunia, maka isteri kedua adalah waris faraid kepada si suami. Dia bakal mewarisi sekurang-kurangnya 1/8 daripada pusaka suaminya. Jadi, dia bakal mewarisi 1/8 daripada 1/4 pusaka isteri pertama yang si suami ini warisi. Situasi ini dipanggil sebagai kematian berlapis atau pusaka berlapis. Jadi dalam kes ini, apa yang boleh dilakukan bagi mengelak situasi ini berlaku? Si isteri pertama hibahkan hartanya kepada anak kandungnya, atau jika isteri pertama tak sempat nak buat hibah ketika urusan pusaka dilaksanakan, suami lepaskan bahagian faraidnya kepada si anak-anak isteri pertama atau dihibahkan bahagian faraid yang dia warisi kepada anak kandung isteri pertama. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.